Dini, Akis, Fifi, Pikachu, Cik Bawang, Muhammad Amir Syazri, Fifi lagi, terima kasih. Izul Raihan, terima kasih. Halo bang, ya. Abang Nazri kita, Salmi, Aidan. Bunga tanpa akal, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Akis. Ya, saya first dapat apa? Alamak mi. Adi Angka, Chong, Anis Zulaika, Nadia Kadir, Bunga tanpa akal, Karok. Ya. Yusof, Ain, Ariana, Ana, Bunga Gugu, Baizu, Pana, Alisha. Bagi makan siapa? Beruk tanya. Kolam 1, 3, 5, 6. Izul, terima kasih. Anak rabbit bagi. Kejap lagi kita korbankan. Panas je. Panas sekejap kat sini. Boleh tahan lah. Aku siapkan ayam kita nak gerak ni. So, bagi aku 5 minit jap. Sementara tu korang share-share lah dulu. Aku siapkan ayam jap. Okay? Macam biasa. Layan di. Buat air. Buat nasi sendiri ya. Bang, pukul 6. Baru 5.30 lah. Baru 5.30 lah boy. Hari ni kita bawa banyak tau. Oh, lepak. Makan tak ada cukup. Hari-hari satu hari 5-6 kali makan. Dia makan. Mana saya tengok. Mana saya tengok. Saya tak diam. Sini datang kap. Ni kau makan. Sekejap, aku punya pegawai datang. Dia buat pemeriksaan sekejap. Ya tuan. Sekejap, pegawai aku datang. Tuan, saya sambung kerja tuan . Baik tuan. Abang anak boy pagi tadi, Alhamdulillah. Dari 3, yang 2 masih lagi survive. Satu lagi tu dah, yang lemah tu dah gone. Yang tetasan yang kedua tu. Alah ilah. Ayam. Minta maaf tuan. Ayam ni saya dah buang air tuan. Saya masukkan dalam bakul. Itu besok orang kata. Siapa datang? Besok ada orang ramai. Oh, besok tak ada cuti. Malaysia cuti, tapi Taman Boy tak ada ambil. Tapi ada orang datang lah. Tapi show semua tak ada lah. Dah maaf. Bila tuan aku datang, gugup sikit. Ayam dah tapis, aku buang balik. Saya tengok berapa punya gugup. Tuan, mana? Dah hilang, tuan dah hilang. Kau jangan gelak-gelak. Korang kerja tak ada tuan lagi. Tengok aku, tengah buat kerja tuan datang check . Dia pegawai. Oh, yo, penuh. Ayo. Anak-anak, standby 1000 share ya. Kita nak gerak kejap lagi bagi makan ni. 1000 share untuk lulus lesen gerak bagi makan. Banyak ayam bang. Ini kita jalan lah. Tengok lah, kalau dapat achieve 4 kolam tu, selamat lah. Kalau tak ada, kita habiskan ayam ni. Tengok macam mana waktu ini. Tengok juga game budak-budak ni. Kadang-kadang boy-boy ni dia buat hal. Dia suka sidai kita. Dia nak makan ikut dia punya tempo.
Ready Ready boy. Kenapa pilih kerja jaga buaya? Nak tahu juga. Kita tolak jawapan klise ya. Kita tolaklah jawapan takdir, rezeki. Kita fokus terhadap tujuan. Tuan datang, Tuan. Hai. Bang. sorry. Encik aku datang. Ya. Dia tak boleh tengok kita berborak. Mana aku berborak je dia datang. Kita kena buat kerja. Tuan besar datang. Aduh. Antaranya minat lah. Aku letakkan minat. First minat, kedua tanggungjawab. Boleh? Dapat tak jawapan tu? Minat, lepas tu tanggungjawab. Tanggungjawab tu terhasil sebab minat. Yang ketiga, bagi 2 nak 3. Tuan Kamrul suka. Boleh. 3 paku kan. Okey, jom. Waalaikumsalam. Sebab apa? Mana kau kedainya ada? Okey boy, 957. Kalau Jamal dulu jangan ke sini dekat Yamit dulu. Jadi kita ke Jamal. Bukan Jamal. At least kita jumpa je Intan, lepas tu ke Suraya baru Jamal. 1000 share yang pertama. Okey, settle. Jom. Yamit first. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, anak-anak, untuk keadaan sekarang ni, kejap lagi kita akan dilayan oleh Daudin. Sebab ni tak lama lagi nak renovate ni. Nak naik 2 tingkat. Rumah belakang ni nak naik 2 tingkat. Jadi si Yamit ni kalau boleh aku nak badan dia bulky sikit. Senang aku tak payah pindahkan. Sama Ahmed. Nah. Nak biar dia temam sikit. Ahmed. Di sini. Sini. Baik. Atas sikit. Baik. Hei. Lek jatuh. Man. Ni boleh lagi ni. Ni boleh lagi. Okey. Ya, aku ambil ayam. Duduk senyap boy. Dia boleh lagi. Boleh makan lagi ni. Okay. Semoga baby yang baru menetas tadi sihat lah. Ya betul tu Bia. Aku pun harap benda yang sama lah. Harap untuk ni lah, dalam masa 2-3 hari yang sangat crucial ni, memang perlukan diorang punya kekuatan lah. Kalau diorang berjaya survive dalam keadaan sekarang, insyaAllah. Tapi kalau tak ada, macam nasib yang anak nombor 2 tadi tu lah, lepas 30 minit daripada penetasan tak dapat diselamatkan. Okay Matt, sini Matt. Cek cepat masuk. Ayo, nak kena datang ke apa ni? Badan dah mula berat. Dia mula malas nak mari. Dan dia dah mula makan ribes. Tanda-tanda je ayam ahi, ataupun dia akan lebih kurang lah sama ada ni ayam ahi ataupun ada satu lagi, 2 lagi. Kita cuba panggil. Matt. Tu. Takat tu lah tu. Dia dah habis tu. Tu. Dia makan 5 ketul tadi boy. Bang, dia macam jongang je. Bukan, dia tak cukup. Nak disuap. Ambil percepatkan kerjanya angka tu lah. Jamal dah ke? Belum. Nak gerak ni. Aku singgah kat dia dulu. Dia makan 5. Kenyang dah. Ya betul. Kenyang lah tu. Betul tu. Aunty tulis Yamit makan. Hongkit ke bang? Bukan. Bukan. Utokit. Kau.
Okay, sekarang ni kejap lagi dah Udin anytime akan sampai lah. Bila masa daripada sekarang Udin akan sampai. Korang get ready. Kalau Udin datang, buat macam biasa je, jangan terperanjat. Kalau kata nak panggil dia Tuan Udin pun dah boleh dah ni. Dia level-level, memang level-level boss dia. 5 je makan nak ambil tu boleh dah tu. Kenapa dia ambil makan sikit berapa minggu ni? Sebab dia makan berkali. Aku 1 minggu tu kadang-kadang 3-4 kali ada ayam kat tangan aku baling. Ada ayam aku baling. Jadi dia dah tak makan banyak sebab dia makan dah berkali-kali dalam seminggu ni. Itu pasal solid lah kalau tak beritahu apa ke. Memang dia ambil tengah-tengah program nak gemukkan dia. Udin tu siapa uncle? Kejap. Bismillahirrahmanirrahim. Udin masuk menghadap Udin. Itu dia. Lala Maksum. Alamak, Lala Maksum ada petang ni. Kau lepak jap. Kita nak pergi makan nak Jamal jap. Okay boy, duduk dengan Udin kejap. Yang mana tanya mana Udin, siapa Udin dia ni. Ni Udin. Tuan Udin panggil dia. Dia memang muka backing sikit tapi hati baik budak ni. So hari ni hari Ahad. Possibility kita punya program ni clash dengan tetamu lah. So bila mana tengah sewaktu kita jalan ke aktiviti ni kita terserempak dengan tetamu, aku akan lebih fokus kepada tetamu lah masa tu ya. So harap maklum. Andai kata ada yang tak faham ke, yang pelik ke, yang terasa tak ni ke apa ke kan. Kau kena tahulah kat sini masih lagi ramai ni. Kita dah nak aku ciluk belakang. Kita tak lalu depan. Kau duduk dengan Udin jap. Pasal aku bawa kereta boy. Aku bawa kereta, aku tak boleh tunjuk gambar ni. TikTok ni sekarang bukan barang-barang lah. Semua benda je nak saman. Alhamdulillah. Okey, aku dah sampai. Macam nak keluar kat Udin ni. Ain Syaf, Lala Maksum, terima kasih. Okey, jom pergi buka pintu pula. Dah Intan semalam makan berapa Udi mata nampak. Izraihan, bang, terima kasih bang. Apis Izwa Omar bagi anak Nana datang dengan daun kat tu. Ada ingat tak semalam berapa kita bagi makan? Faye, thank you. Simran, Hafiz 6 ke 4 Jumpa Intan makan 6. Okey, 6 cukup. Zu, terima kasih. Hafiz, terima kasih. Nak jumpa mak anak boy tadi kejap lagi. Kita akan ke sana. Kolam ke sana. Ni kita settlekan yang ni dulu. Ada, insyaAllah ada rezeki kan kita jumpa. 6, terima kasih boy. Terima kasih infonya. So, Intan semalam makan 6. Saya misi mencari kunci. Jumpa. Apis, Rania, terima kasih. Ramai betul fan Jamal. Mami, Salmi, Teru, Cha, Sirap, Ceiz. Aku nak panggil dia ni kejap. Mungkin dia tengah tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Suraya. Okey. Suraya palau kita. So, kalau posisi macam ni mungkin kita bagi makan daripada depan je. Gila. Lama ada orang. Nyuk. Ada orang. Ada orang. Oi, orang tu nampak kita pula. Alamak, hari ni korang nak jamal jam ke apa? Ada siapa-siapa nak jamal jam tak? Alamak, abang tu dah gerak lah. Skodi orang ke? Nak jamal jam ada ni. Dah lama tak jamal jam kan? Aduh, uncle nak tanya.
Buaya nak membesar berapa bulan? Oi. Membesar macam mana? Dia setiap bulan membesar ni. Uncle tak dapat nak faham apa Zan. Berapa bulan maksudnya? Macam mana Dia membesar lah. Soraya ni aku Wah, sangkut pula ni. Sorry kalau mabuk sikit. Sini tutup. Meh, kita angkat ayam gamal. Lapan. Okey, ngam. Angka apa beza buaya dengan alligator? Banyak sebenarnya. Banyak. Antara ciri-ciri tu yang boleh nampak dekat morfologi dia lah. Gigi dia, rahang dia. Beza. Mungkin maksud dia macam kucing. Dalam setahun dah jadi remaja. Oh, nak dia jadi remaja dah boleh kahwin Dia 9-10 tahun dia dah boleh mengawan dah boleh kahwin. 9-10 tahun dah boleh kawan. Dah boleh ni lah, dah cari girlfriend. Dah mula miang-miang lah sampai. Okey, kejap Alah, salah lagi. Salah lagi. Okey, jap, kau kat sini. Ni kau. Pula dah. Yang ni ke kau? Oh ya, aku betul lah pintu ni. Kau duduk sini sekejap. Pintu Jamal ni betul lah. Ada tangkal lah. Bismillahirrahmanirrahim. Jamal, jam. Ada orang tak? Kita ada orang. Sebab hari ni ramai tiba-tiba datang dari belakang aku. Segan aku. Aku okey kalau cakap seorang-seorang. Tapi aku tak okey kalau cakap depan orang ni. Tak ada orang Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Jamal, jam. Kenapa kalau ada orang bang? Segan lah. Apa beza buaya dengan alligator bang? Aduh, kau ni macam mana ni? Minta makan ni. Okey. Buaya macam ni. Okey. Ni bentuk buaya. Ni kepala dia, ini gigi dia. Okey, ni bukaan dia, ni gigi bawah dia. Gigi dia rahang dia. Kalau dia tutup, gigi dia nampak. Tapi kalau alligator, kalau tutup rahang dia, hanya gigi atas ni nampak, gigi bawah tak nampak. Itu yang pertama. Yang kedua, alligator dia punya rahang dia bentuk U. Bentuk U daripada pandangan atas. Kalau buaya bentuk dia lebih kurang tajam macam ni. A ataupun V. Okey. Bagi aku bagi makan luar. Kau time ni lah kau tanya soalan sains. Disclaimer dah. Betul. Okey. Anak-anak semua. Faham. Terima kasih. Disclaimer awal. Kepada korang yang ada penyakit jenis kronik, yang ada masalah terperanjat dan boleh gone, okey, seperti penyakit senggugut, malaria, gastrik, jerawat dalam hidung, ketuat, sakit kulit, sakit gigi, luka dah kering, sakit duit habis, panau, cirit bingit, sesama, tarik mata kuning, alio basi leleh, mulut busuk, gaut, apa lagi, tarik telinga kuning, dan seumpamanya lah yang mana bermasalah. Kalau tiba-tiba padam, ni Jamal ni kita tak boleh nak predict apa dia buat. Angin pasang, broken, yes. So jom dengan lafaz bismillah kita bagi makan Jamal, tapi dalam keadaan yang paling tenang sekali. Hari ni paling tenang, hari ni setenangnya habis.
Okey. Bismillah. Taman Buaya Melaka, boy. Zoo Taman Buaya Melaka. Alamak, dia tunggulah. Mal, relax. Relax Bismillahirrahmanirrahim. Uncle hari ni nak buat paling slow, paling relax. Engkau pun kena belajar bersabar. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lompat. Uncle hantar ayam. Engkau buka mulut. Okey. Uncle guna voice command. Jamal, open your mouth. Jamal, open your mouth. Wah, ni pronunciation aku salah ni. Aku cuba bahasa Melaka tak. Man, buka mulut kau, Man. Alamak, baking pula budak ni petang ni. Perlahan, jangan lompat. Buka mulut. Mal, kau buka mulut kau hawau. Orang nak bagi ayam. Mal. Buka. Oh. Kau nak kena hawau baru kau buka mulut je. Sikit je. Tak cukup hawau ni. Mal. Nah. Mulut buka. Penyapu. Alah. Uncle baling jalan macam ni Bismillah. Ngam. Masuk tak apa. Jatuh seram. Nampak. Agak tadi tak cukup kuat agak. Jadi dia buka sikit je. Lokasi Taman Buaya dan Rekreasi Melaka. Ya, betul. Kita kat Taman Buaya sekarang. Terima kasih info. Ya, mak kau. Mal, relax lah Mal. Hari ni bagi Uncle rehat lah Mal. Relax je Mal. Makan biasa-biasa je. Oh, ya. Kau lompat juga ya Mal. Mal. Alhamdulillah Mal Jangan tinggi-tinggi tau. Aku tengah cangkung ni. Ni kalau dia kalau bersemangat, bersungguh ni lekat dekat tengkuk aku ni. Ni aku cuba kontrol dia punya. Sebelum dia lompat aku baling dalam mulut ni. Alhamdulillah selalu kau. Mal. Buka mulut. Macam mana nak bagi makan kalau tak buka mulut? Alamak, dia dah menung lah. Makan Mal. Apa pasal ada terganggar pula ni? Kau berhenti pasal apa? Ni Mal, ayah tu. Last. Mal, ayah tu. Last. Mal. Dah tak nak lagi dah. Oh, budak ni dah kenyang. Dah kenyang. Sekejap aku try ketuk sikit Nak? Tak nak. Okey dah. Alhamdulillah. So, Jamal ni sebenarnya boleh je makan relax je. Dia boleh je makan bertenang. Mungkin kita kena bergantung pada niat kot. Kenyang dah. 7. Alhamdulillah. 7 boy. Selesai Jamal. Jamal 7. Selesai sudah hutang semalam ya. Apa ni? Amir. Masih Amir aiskrim. Bang nak tercampak handphone saya dalam kolam tu bang. Ni tempat apa ni? Aku kat kolam 7. Kolam 6 sekarang. Ni Taman Buaya mana? Melaka. Sophia, terima kasih.
Hari ni Jamal behave. Yes, tu yang kita nak. Dia dah semakin matang. Budak tu tinggal nak kahwin je. Dia dah boleh berumah tangga dah tu. Okay, sekarang aku nak bawa engkau pergi dekat... Di mana pergi dekat Suraya kejap. Tapi pintu depan. So, aku pinjamkan dak Udin jap. Aku akan bawa kereta pergi sana. Pergi depan dekat Suraya. Bagi Suraya makan jap. Udin. Yes, Udin. Bismillah. Okay, jom. Depan Udin jap Ayo. Dakman semalam tak makan kan? Boy, Dakman tak makan lah. Aku rasa ada siapa-siapa ingat ke? Ya, terima kasih. Dakman tak makan lah. Meh. Awak ada kambing? Tak makan kan? Jadi mudu teringat. Man tak makan. Jadi hari ni kita buka je kalau dia ada dekat tepi pintu. Dia memang nak, kita bagi. Begitulah. Budak ni kadang-kadang bila tiba hari je dia tak nak makan. Man! Ya, aku panggil je Hey Man! 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 Dah memang tak nak ni. Okay, dah jom. Dia tak nak jangan paksa. Besok cuba lagi. Lusa cuba lagi. Merajuk tu lah. Aku tak tahu pasal apa lah. Dia hal budak-budak ni kadang-kadang yang pelik-pelik. Jom. Kita bagi makan Suraya pula. Kita lepak dengan Udin dulu. Nak jumpa Black kat kolam nombor 2 kejap lagi kot. Ada rezeki kan kita jumpa Black. Iqbal, terima kasih. Bagi settlekan lepas ke Suraya, kita nak ke kolam sebelah dia 5-1. Tak tahulah, ada rezeki ada lah. Kalau tak ada aku tak dapat tolong lah bang. Besok lusa kita jumpa. Gen Z betul lah uncle. Bang cuba masuk dalam tu. Jom. Bismillah. Din, lepak jap Din Okey. Aku dah sampai dekat kolam Suraya, pintu depan. Terima kasih Mirul. Kejap je Dak Udin keluar. Dak Udin ni dia on call. Bila masa dia perlukan dia akan ada. So tadi Jamal makan 7. Tolong ya notakan anak-anak semua. Suraya. Okey, ni dia dekat. Aku try baling saja. Kalau dia tak snap, maknanya kita kena selamatkan ayam ni balik lah. La ilaha illallah. Tidur apa? Sekejap aku banyak atas kepala dia. Sah tidur. Dia buat tak tahu je ayamnya. Alah, lemah dah 2 ekor. Alah, hai. Alah, ni. Dia bosan makan ayam lah Apa itia yang kita boleh buat ni? Takkan nak orderkan burger? Ayam bukan main cantik, bersih. Nampak lazat. Berderap ni kalau gigit. Dia boleh tak nak je. Dia mula dah mengacau. Dia dah mula mengacau. Nampak. Dia terbang. Dia ni tak pandai berenang, dia pandai terbang je. Ewa, mari nampak. Nah. Suraya, ada ikan ni. Dia terbang. Aduh, budak ni.
Tak apalah. Next nanti kita bagi dia makan lagi. Jom. Majuk ke? Tak, dia ni kan dalam proses. Baru lepas cerai. Jadi dia memang ada tekanan perasaan sikit. Maklumlah, baru single. Dia baru single. Kemarin dia berdua, dia baru single. Kita bagi dia ruang dan masa dia. Okey, orang baru cerai lah. Jangan tanya banyak broken lah. Aduh, hai. Tak boleh move, betul. Cik Ye, terima kasih. Amar, terima kasih. Bagi dia healing dulu. Kita bagi dia masa dulu. Okey, sekarang ni aku nak gerak ke kolam. Aku rasa aku pergi kolam 1 dulu kot. Kolam 1, jom. Siapa ni? Nama Bintang 5. Subscribe, terima kasih. Mr. Miranda, Syairan Rahman, Pina Maya, terima kasih je. Kita aku bagi korang pilihan lah. Baru seronok sikit. Kejap. Kolam yang aku nak pergi, kolam 3, kolam 1, kolam 5. Aku bagi korang buat kerja sikit. Sekejap. Mana binatang tu? Paul, give and vote. Custom. Kejap boy. Aku kat dalam tempat lain ni. Kau tulis apa? Aku tak nampak tau. Aku tengah dekat dalam kotak lain ni. Kolam 1 tu, kolam 3. Wah, ini aku rasa tak sempat lah kita nak ke kolam 2. Korang yang mana nak jumpa Black tadi tu, aku rasa tak sempat lah ini. Kolam 1, kolam 3 tu, kolam 5. Kita fokus yang kat sini, zone sini dulu. Okay boy, aku start 2 minit daripada sekarang. Kau tengok ada clipboard dekat atas warna biru tu. Kau tekan. Kereta aku siap-siap parking sana sekejap lagi. Kau undi lu 2 minit tu, lama tu. Berapa lama angka kerja ni? Ni aku kerja kejap lagi sampai pukul 7. Ya, aku parking siap-siap kat sini dulu. Kau undi ya. Sekarang siapa yang menang? Oh, kolam 5. Okey, kau duduk sini jap. Aku ambil kereta. Kan aku ambil kereta kan Udin tak boleh ikut. Kalau aku ambil kereta kau tak boleh ikut, Udin pula yang ikut nanti. Mer, terima kasih Mer. Jap, aku ambil kereta. Dah. Belum. Dah. 53.31% kolam 5. Okey, kita gerak ikut turutan ni Nombor 1 kolam 5. Lepas kolam 5 kolam 3. Lepas kolam 3 kolam 1. Okey. Mal, terima kasih Mal. 531. Ye, nanti remind kan aku kalau aku lupa. Bang nak hujan dah. Ada lah, terang gitu. Jom. 531 Syirah ngam. Tasha Zrin Belut 85. Jom. Mak Cik Cantik Nanios, terima kasih. Ni macam mana dia panggil? Tasha ke Azrin ni? Tasha anak Azrin, terima kasih. Okay boy, kolam ni kita akan cuba bagi pokok rata lah semua. Syairah terima kasih. Budak terima kasih. Syazlin, kita akan cuba bagi makan semua.
Yang tak nak makan tu nanti kita take note. Yang mana tak makan, next day nanti kemudian bila kita datang, kita repeat dekat yang mana tak makan. So untuk sekarang, bawa ayam dulu. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20. Let's go, 20. Ayam terbang, alamak. Ayam terbang. Ayam cuba nak fly. Belah peluh tak tu. Okey, use dekat ujung pokok sana. Itu buaya yang pemalu yang tak ada nama lagi. Sorry, itu Kak Ngah. Itu buaya yang tak ada nama. Tepi pokok sana tu manja. So aku start daripada kiri dulu. Mari, let's go. Abang kakak, adik-adik, kita jumpa dak Yus dulu yang pertama. Iqbal, terima kasih Iqbal. Yus. Yus bangun. Sini makan. Yus sini. Alamak, dia terselak kat pokok pula. Yus, mari sini sikit. Yus, sini. Salah lorong lah. Ya uncle, alamak bukan Yus ni. Alamak, dah ada 2 Yus. Dah tak makan dah kawan ni. Alamak Yus, kawan dah tak makan. Pula dah. Menung dah. Lain Yus yang panggil, lain Yus yang jawab. Okay, tak apalah. Kita try macam biasa. Kita buat kacau-kacau ayam dia. Ni memang tak nak makan lah budak ni. Budak ni aku rasa dia kena bedal lah itu ni. Badan dia ada celur-celuring sikit kemarin kan. Mungkin ada belah-belah ekor bawah ke, perut bawah ke, ada luka besar yang aku tak nampak ni. Budak ni macam trauma ni. Dia tak nak. Dia rasa stres, dia hilang selera makan dia. Mula 2-3 minggu dia mengagam. Yus pemalu. Yus pemalu ke tengah diet ni? Jom. Lately ni Yus tak nak makan je. Kita ajak dia kiki. Okay. Wah, setiap kali makan, setiap kali nak panggil. Penat aku macam ni ke. Ayo. Okay. Tak apa, okay. Dia macam tak kamul lah. Tapi dua ayam dah masuk perut dah. 2 ayam dah masuk perut dah. Dalam tak kamul tu. Yus, minta izin lintas sekejap Yus. Yus aku nak jumpa Kak Ngah sekejap. Yus. Jangan terpijak je, melenting budak ni. Mak kau, terperanjat lah aku si buaya ni, hawa betul. Dia terperanjat, aku terperanjat. Alamak, depan dia sajat, bismillah. Jangan buat hal. Ya, aku tak nak kacau dia. Cepatlah jalan. Ada sajat. Budak ni apa saja yang tersondol dia bedal. Itu problem dia ni. Sini makan. Sini. Yang reverse. Kau bagi ayam kau boleh lari pula. Alamak. Allah, tak masuk.
Siapa tolak tangan aku tadi? Okey, masuk pun. Alah, dah masuk tak makan pula. Satu-satu. Benda-benda macam ni yang menjadikan kita punya aktiviti lambat, kau tahu tak? Kalau baling makan masuk perut, baling makan masuk perut. Selesai awal, kita keluar awal, bagi boy makan. Bagi boy lain pula makan. Kau tengok ni, satu-satu drama dia. Makan. Menung pula. Trigger maybe kena serang kot. Ya. Dia risau juga kalau tiba-tiba nampak JKK mengamuk macam tadi. Tiba-tiba dia perkocak. Tuan-tuan macam tu. Nampak. Boy lain semua yang mana halus-halus ni. Semua ni affected juga ni. Dia takut. Dia tahu ada bos tu tengah garang. So aku bagi makan si manja tu. Ya. Kenyang dah? Alamak. Mening-meningkan lah kau ni manja. Okay, ni ayam 3 ni aku nak kena selamatkan ni. Kejap kawan-kawan. Aku belakang aku ada buaya besar. Kiri aku ni pula jenis melompat tak kira masa. Yang ni aku tak kisahlah. Dia pemalu sikit. Dia tak suka jumpa aku. Tapi masalah kalau dia terperanjat dengan aku dah langgar. Taping kasih 1 juta. Oi. Nah, Jo, terima kasih. Okey, sekarang kita nak cari siapa lagi. Kita saya hajat lah. Budak-budak ni hari ni macam tak nak makan je. Kau nak makan air apa sebenarnya Diorang ni ada memilih hari ke ni? Diorang tak lapar ke seminggu tak makan? Jad! Buka mulut, Jad. Buka mulut. Buka mulut. Let's go, boy. Yes. Kacik relax. Angkat dia ayam. Okay. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wah, minta maaf aku. Aku betul-betul gunakan fokus aku tadi 100%. Aku tak tahu apa yang jadi kat kamera. Mungkin kau nampak tak nampak. Tengok pasti, tengok dia ni, tengok langit ke, minta maaf lah. Okay boy, ayam aku dah habis. Tapi aku kena refill. So sementara aku nak refill tu, kau temankan si manja kejap boleh ke? Manut, terima kasih Manut. Boleh temankan si manja ni kejap tak? Sementara aku nak pergi ambil ayam. Boy, boleh ke? Boleh Okey. Kayu nak tinggal sekali ke apa ni? Aku nak pergi ambil ayam. Ayam aku kat sana tu, ujung sana kat pintu depan. Kayu. Boleh, okey, kayu. Apa-apa kalau dia bergerak, usap dekat dahi dia, okey? Kita continue bagi Sajat makan.
Boys, korang relax. Kak Cik ada sebelah korang sekarang. Anak-anak semua jangan gerak. Kak Cik dekat. Kak Cik naik tadi. Kak Cik tadi naik kat sini lah. Wow. Dia nak pergi dekat kamera. Jangan tinggalkan kita je. Iban minta maaf. Uncle terpaksa guna teknik rahsia Uncle untuk punya pancing parking kat sana. Alah, budak ni naik. Dia tak ikut skrip lah. Kak Cik. Kak Cik. Kak Cik. Dah boleh nafas ke? Robin, dah boleh. Alah, minta maaf. Uncle Irwan masuk. Irwan masuk. Irwan mana? Alamak, aku sekarang tengah fikir ni, ada buaya tak nak terkam aku ni. Uncle jangan river sangat. Ya, belakang ni ada buaya. Alamak, dia termenung. Belakang jaga. Okey, baik. Kak Cik, makan lagi Nah. Makan. Dah. Alamak. Menung dah kawan tu. Alah. Okey, sekarang ni aku nak ke sana nak sambung bagi makan. Aish, aku ingat dia bergerak lah tadi budak ni. Aku nak sambung bagi makan tak sajak pula. So aku kena cek jalan. Mana jalan ni? Belakang jaga-jaga. Ya, memang sentiasa berjaga ni. Mata aku tak tentu arah ni. Okey, bolehlah kot. Kita naik ikut sini. Tembok ni. Jalan. And then kita tengoklah pilihan kita sama ada lompat atau masuk ke pintu lah. Tengok macam mana. Sekarang kita cabut dulu. Sebab dia ada lagi nak tak? Cik, nak lagi? Dua tu. Telan Kak Cik. Okey, apa yang aku buat ni, aku tengah provoke makanan ni tau. Dia ni buaya ni, kalau dia makan agak mulut tu, bila kita usik-usik, kalau macam kita nak rampas ke apa, lagi cepat dia telan. So aku nak confirmkan dia telan. Ini mantap ni. Ni memang Palau Rudin lah. Ni ayam ni aku ambil balik lah. Kita sita balik. Dia tak nak makan. Mujur kita tahu awal. Kalau tak nanti dia buang dalam air. Bang, bagi tips elak buaya bila pergi mancing. Cik Noah, tips jujur cakap lah, saya pun tak pandai sangat bang. Abang Noah kita, Cik Noah. Yang pertama, dapatkan info daripada orang kampung lah, ataupun penduduk setempat tentang lokasi kau nak mancing tu. Kadang-kadang lokasi kita tu bukannya, kita tak kisah aliran sungai tu mungkin berkilometer, 12-15 kilometer, tapi pot yang kita nak mancing tu kadang-kadang boleh jadi penempatan sarang buaya, kadang-kadang memang kawasan buruan buaya. Jadi dapatkan maklumat daripada masyarakat setempat atau orang kampung mana. Itu je lah. Itu insya-Allah banyak bantu tu. Yang lebih-lebih tu kadang-kadang mengarut. Nak elakkan buaya kena bawa tangkal itu, bawa tangkal inilah, itu inilah, jangan duduk kat sana, jangan duduk kat sini. Yang tu mengarut.
Aduh. Jom. Okey. Si Sajat pula. Okey, Sajat ni. Alah. Gua punya kunci tak adalah, bro. Kunci gua kat sana lah, bro. Jom kita masuk ikut pintu asal balik. Alah, nak buka mangga tak boleh. Kuncinya kat sana. So, okay. Here we go. Ada masalah sekejap lagi. Bukan kejap lagi masalah. Masalah dah datang. Alah, hai. Alah, hai. Masalah dah datang. Dia mari, sobat. Dia mari. Thank you, bang. Ya, Cik Noah. Alah, tak ada apa sangat lah, bang. Aku ni orang bukan pandai sangat bab-bab ni. Tapi tu je lah. Info tu penting lah. Macam aku pun ada juga berurusan dengan sungai-sungai ni. So, biasa sebelum tu kan aku dapatkan info jugalah. Taping-taping kasih 1 juta. Ya, tengah taping-taping datang pula ni. Ai, dia pakai baju krim. Uncle sekarang nak pergi dekat Sajat. Uncle akan lalu dekat si Yus. So boy, tadi ayam yang pertama Uncle bawa 20 ketul. Ayam yang kedua aku bawa 30 ketul. Moderator berposak-posak, moderator tengah bantu. Terima kasih moderator. Yus, minta maaf langkah Okay, here we go. Aku akan panggil Sajat tu datang sini. Kita pergi lah mana. Aku akan panggil Sajat tu datang sini. Biar dia menghadap sini. Sebab itu kawasan, kalau aku bagi corner tu dead zone lah. Sangat tak sesuai untuk aku. So kalau kat sini panjang lah, luas sikit. So aku cuma perlu berjaga-jaga. Mangkau. Okay, ni gaisan aku. Jangan lebih. Nanti Yus ada kat belakang. Jat, sini. Kayu aku tertinggal, boy. Kayu tertinggal, problem ni. So aku static pada formation sekarang. Ayam ada kat bawah. Aku cuma lambung-lambung bagi makan je. Namun kalau aku nak cool down kan dia, aku perlukan kayu. Boleh ambil gitu Jat, buka mulut. Jat, buka mulut. Allah, tak masuk pula. Nawi. Siapa yang tolak tangan aku tadi? Buka mulut, Jat. Mulut aku kalau boleh dia buka mulut, aku bagi banyak-banyak. Jat, buka mulut. Oh, lambat. Slow motion kau je. Dia pakai auto gate ni. Masuk. Sudah. Sudah. Belah sana pula datang. Jat. Kayu macam nak angkat ni, Jat. Relax. Relax, boy. Relax. Uncle cuma nak reverse je. Wah, ada buka ruang besar Aku main bowling ni. Bismillah. 1, 2, 3. Masuk. Buka mulut. Warna rendah. Warna rendah. Kak Ngah, relax. Uncle tengah uruskan Sajat ni. Kak Ngah, relax. Kau situ je, duduk situ je. Allah, dia terkeluar pula. Nampak? Okay. Settle minyak. Sini Kak Ngah. Tu sebelah.
mak kau. Tengah. Aku lebih garisan ni. Kayu pula dah kena kampas. Yus, tumpang lalu Yus. Yus minta izin Okay. So sekarang ni ayam dah habis. JKK macam tunjuk minat. So aku pergi refill lagi. Tapi kayu tu aku perlu fikirkan juga kejap lagi. Sebelum aku nak masuk ke nombor 1, aku kena bawa senjata aku. Kayu pula sajat dah kongga. Jadi sekarang kau duduk dengan budak-budak ni. Kau nak tunggang buaya ke? Kalau nak tunggang buaya aku boleh tinggal kejap ni. Aku nak game ayam. Duduk atas JKK dalam air lah. Boleh tak aku letak korang kat atas buaya ni? Tak nak. 20 ke 30 second. Yang second tadi 30. Kejap. Duduk dengan Dayus. Dayus okey lah. Okay. You jaga kita orang. You jaga korang. Duduk dengan Dayus. Aku pergi ambil ayam sekejap. Tunggu sekejap. Tak lama pun. Aku ambil lagi 20. Yang kali kedua 20. Sebab bawa 30 susah lah. Berat lah. Aku susah nak gerak. I'm back. Jom. Rohayu, terima kasih. Mari, terima kasih. Tia, terima kasih. Okay, kita sambung sajatnya session pula. Okay. Dah boleh bernafas ya. Tadi yang mana tahan nafas tu dah boleh bernafas. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Okay, gerak you. Jangan. Biarkan. Dia tengah relax kat sini, biarkan. Kalau dia bergerak, takut dia mari kat kita kan. Yus, tumpang lalu. Yus, kau marah Yus. Kau jangan marah Yus. Kalau kau marah kat depan lagi marah. Alah. Sini K. Pula Jad. Yus tumpang kejap Tumpang ke sini sekejap. Jad. Aku tak boleh gerak depan lah. Dak Yus melenting pula Makan. Alah beratnya kau ni. Alah. Jad. Satu hal lah. Kayu macam ni aku nak angkat ayam ada 4 ketul. Aduh. Okay boy, macam ni. Kau duduk sini kejap. Aku perlu buat benda ni sepantas mungkin. Aku akan naik kat sana. Aku akan alih perhatian dia. Bawa dia lari ke sana. Kemudian aku naik balik. Kita datang sini kutip sembahyang dan kutip kayu. Itu aku punya plan. Jadi boleh tak lepak sini sekejap? Rabi Atul, terima kasih. Azrin, Cik Bah. Sorry lah aku banyak letak korang sana sini. Sebab kalau aku bawa korang nanti korang mabuk nanti. Tapi aku kena angkat kayu tu. Boleh ya? Okey, terima kasih. Jangan tinggal, insyaAllah. InsyaAllah aku tak lupa. Sekarang aku pergi urus yang budak ni kat depan. Sekejap, kau nak duduk mana? Duduk sini lah, selamat kot. Sekarang dak use terperanjat kan susah pula nanti. Duduk sini selamat. Aduh. Jad. Boleh. Go. Lihat ni. Okay.
second step, selamatkan 1, 2, 3, 4 ayam dan 1 kayu. Aku akan cuba akses ayam yang paling jauh tu dulu. Kemudian dalam masa sama aku grab kayu. Kemudian selepas aku dapat kayu, aku akan undur selangkah tapak yang besar. Lepas tu aku terus akan ke posisi ayam nombor 3 tu. Ayam yang 3 ketul tu. Okey. Okey, nak belajar apa yang aku buat tau. Uncle akan cuba maksimumkan kedudukan Uncle selari dengan titik buta dia. Uncle punya posisi akan terjejas bila aku beralih ke kanan untuk dapatkan ayam tu. Tapi selagi mana tu aku akan duduklah dalam titik buta dia. Tu plan aku. Kalau tak jadi tak boleh buat apa ya. Yus, tumpah lalu Okay, Alhamdulillah kita dapat balik apa yang kita target. Okay. Tahniah Uncle, terima kasih anak-anak yang mendoakan. Alhamdulillah selamat. Itu yang penting. Selamat tu penting. Okay boy, kita repeat balik kat Sajad. Dia pun tengah lapar. Kita tengok berapa lagi nak makan. Yus, tumpah lalu Yus. Jad, aku dah lengkap. Ayam ada, kayu semua ada. Sini sama makan. Satu ayam terlajak tau. Terlajak pula. Nak kena selamatkan yang tu pula. Buka Jad. Mulut. Buka besar sikit. Senang nak masuk lah. Lagi. Lagi satu. Buka mulut Jad. Pandai. Buka mulut Jad. Ada lagi ni. Alamak, JKK dah mula roaming lah. JKK dah mula roaming. Kak Ngah dah tertarik dengan kedudukan kita. So, kita handle dulu Sajad ni. Buka mulut Jad. Kak Ngah menghampiri. Kak Ngah mendekat. Kak Ngah yang dalam air tu. Ya. Yang atas darat ni Sajad. Kak Ngah mendekat. Aku kena get ready macam tadi. Jangan bos naik. Ya, jangan bos naik. Kecoh keadaan ni sekejap lagi. Dengan sajak-sajak semua terkencing terberak ni Kang. Buka mulut Jad. Jad. Mulut. Buka. Ui, banyak sangat tu. Telan je lah. Jangan susahkan aku. Kau buang semua kejap gitu. Memang susah lah aku jawabnya. Telan. Jad. Oh. Telan. Satu terbuang. Kak Ngah.
Allah. Kak Ngah dalam air oi. Kak Ngah. Alamak, Ngah aku tak boleh tolong ah. Kau rapat dengan Sajat lah. Boy, ada 2 ayam tersasar je. So 2 ayam tu memang tak dapat nak selamatkan lah. Aku nak bagi si Kak Ngah. Sebab Kak Ngah tadi terperanjat. Dia nak datang tapi JKK ni sebelum dia tersondol Kak Ngah, aku rasuahkan dia dulu supaya dia relax. Tak sangka pula Kak Ngah terperanjat. Sudahnya dah lari dah formation. Okey, tak apalah. So tadi balik tadi 20 yang pertama, 30 yang kedua, 20 yang ketiga. Ada 2 tersasar. Okey, jom kita gerak. Kita pergi kolam lain. Yus, tumpah lalu Yus. Terima kasih. Kenapa Sajat buka mulut tu? Aku rasa dia dah sampai limit dah. Sebab tadi baling sampai 7-8 ketul. Dia tak nak telan. Suruh telan pun macam memaksa. So kalau aku bagi lagi mungkin tak makan lah. Tapi dah cukup banyak tadi tu. Jom kita check out dari sini. Tadi selepas kolam nombor 5 Yus tak relax. Yus relax. Yus tu memang baik ke? Tak. Itu pasal tadi JKK kat situ, Sajat kat situ. Budak tu pula mungkin kemarin lah. Dia dah 2 minggu rasanya. Dia ada kena belasah sikit. Tak adalah teruk. Adalah cala-cala badan dia. Buaya ni bila gaduh, bila dia stres, dia akan lebih pasif daripada biasa. Lagi-lagi bila dia alami kekalahan lah. Trauma daripada post fight punya isu. 5-3-1. Dah sampai waktu kolam 3 je. Jom. Kolam 3. Korang akan jumpa kejap lagi Haris dengan Izzah. Mak ayah kepada budak pagi tadi tu. 5-3-1. Okey, Anisah, terima kasih. Terima kasih. Lepak dengan Udin kejap. Aku bawa keluar dah Udin ni. Udin. Udin ada. Tapi dia ngantuk sikit. Petang Dia ni budak tidur petang. Sekejap ya. Tak jauh pun. Tapi pasal aku tak boleh tunjuk kat kamera, cara aku memandu kenderaan ni amat sulit bagi TikTok. Jadi kena keluar Udin. Mak ayah dia dah ready. Sekejap lagi kau dapat tengok. Dah Izzah pun ada. Din, terima kasih Din. Cik, terima kasih Encik Ikmal, Farid Fazwi, Pinky Minky, Yaya, Muhammad Sajo, Syaz, Farhani Kadir, Bel, tanda soal. Terima kasih semua aiskrim tu. Terima kasih. Mana kunci aku ni? Okey. Sani Bidin, bakal Imam, Yana, Izu Raihan, Laila, anak perantau. Fatin. Tahniah Haris dapat baby. Itu dia. Okey, jom bagi makan. Aku tak bawa banyak lah. Untuk Haris ni 20 je lah. 20 je. Sebab aku nak gerak ke kolam 1 je. 2 4. Tu dah kadang-kadang plan 20 je. Tapi sudahnya 40 pula 2, 4 6 8 10 12 14 16 18 20. Let's go boys, girl. Bahagian peha je ke? Tak kak, ini ikut supplier. Tapi buat masa ni yes, bahagian peha saja. Bukan boy tu demand nak makan peha saja. Bukan, kita ikut apa yang kita dapat. Stok kita dapat, dia mari macam ni kita pergi makan. Dia mari macam tu lah. Ui, dah buka mulut dah. Wah, ni bapak dia kok makan ni. Riz, ini jangan sabar. Biar aku cerita dulu. Sabar boy, sabar. Boy, bagi sini. Kau ni makan dulu 2 dah. Senang kau ni. Nak bercakap pun susah. Riz, Uncle nak cerita ni. Ni, aku tahu kau dah lama menantikan zuriat, betul? Ni berita dia. Itu hari ingat tak?
Masa bulan 1 kemarin, yang aku ambil telur kat Izzah. Berapa biji kemarin aku angkat, Haris? Ingat tak? 9 lah. 9 ke 10? Lebih kurang, Haris. Dah jadi. Ada anak. Ada. Zuriat kau ada 6. Tapi 4 antaranya tak ada rezeki, boy. 2 masih lagi ada dengan uncle. Faham tak ni? Faham pun. Alhamdulillah. Nanti yang 2 ekor tu, dia dah sihat sikit, uncle bawa mari tunjukkan kau. Tapi dia tak boleh duduk sini. Takut kau tikam dengang. Okey? Nanti. Dia tahu aku jaga anak dia lah. Bukannya aku culik apa. Jangan risau. Anak kau nanti Dakzul. Tak ada Dakzul, Kamrul yang azan kan. Okey? Jangan risau. Alah jatuh pulak ayamnya. Sorry, Riz. Boleh ke? Oh, mantap kali. Fighter lah kau ni. Satu dah tergubur dah. Bergair mata member, terharu lah tu. Dia member baru keluar kolam. Pas air klorin masuk mata. Ada sini. Main dekat sikit. Lagi. Kau mulut. Yes. Up. Cek. Haris. Lagi. Mulut. Basah. Buka. Basah. Izzah mana, Riz? Tu ada kat tepi ketiak tu, tak nak naik ke? Nak Izzah, panggil Izzah sekejap. Riz, aku nak panggil Izzah sekejap lagi. Kau nak lagi ke? Nah, last dua. Kau makan banyak nanti kau berat lah. Kau makan banyak kau berat lah, boy. Susah lah aku nanti. Ni jam pun tengok kau dah malas aku tengok kan. Zah! Relax lah, boy. Bukan nak bawa balik bini kau. Kau nak bagi makan. Relax je. Biar aku dengan Izzah. Zah! Ya Allah. Sabar, Riz. Zah! Kau tengok. Dia marah. Habis lah. Mami dia tak dapat nak makan. Marah betul panggil bini. Aku tak faham lah, Riz. Aku sayang sangat lah kau ni dengan bini. Makanlah. Buka mulut lagi. Lagi. Buka lagi, Riz. Habiskan lah ni. Memang 20 ni kat engkau je lah jawabnya. Izzah ni makan lain kali lah. Lagi. Bismillah. Okay, 20 yang tadi tu aku habiskan kat Aris je lah. Ada satu lagi tu dalam air. Belum diselamatkan. Dah sedawa. Kenyang dia. Ya boy, ada satu ayam kat sini. Okey. Cukup 20 cukup kali ni boy. Cium sikit. Muah. Alright. Sorry. Dia ni memang berbau sikit. Jadi kalau ada yang mana basah-basah kat hidung tu, itu daripada si Haris. Hai, dah Izzah mana? Izzah ada kat situ sebenarnya. Aku ingat dah lari dah. Loh, Izzah terkepit dekat bawah perut kawan lah. Tak apalah, next time. Okay. Dah habis kan? Okay boy, minta maaf lah. Sepatutnya kita nak lebih fokus kepada Izzah. Tapi Golam ni memang ada kekangan nak bagi rumah dia makan. Abang dia betul-betul tak nampak. Nak tengok Izzah ke nak tengok mak dia Okey je, sekejap. Nak tengok mak dia baik-baik. Riz, ni uncle dengan aunty nak tengok mama dia.
Mama yang menghasilkan telur. Aish! Sabar. Sabar, Aish. Allah. Tak boleh lah. Orang mana kat tepi tu. Ni dia memanjat. Ni kepala. Dia membengkok sikit. Tapi tu kepala dia. Sebab aku tengah tunjuk si Izzah pun dia block. Aish! Tapi memang dia ada pasangan kat sini. Tu. Tu, nampak tu. Nampak ke tak nampak ni? Kuat jealous lah Haris. Ya. Bini dekat sebelah dia. Tak nampak. Pasal kau tak nampak. Tu. Kau cakap tak nampak lagi sekali. Aku risau dah mata kau ni. Happy Mother's Day, Izzah. Dah. Nampak tadi ada naik tadi sikit. Oh, nampak pun. Aku faham kadang-kadang silau kat air tu ya. Hijau je dengan budak tu pula menggap kat bawah. Faham kau cakap tak nampak tu, aku faham. Aku biarlah nampak sebab aku kat sini kan. Okay boy. Jom, kita pergi kolam satu lah, kita ikut turutan. Terima kasih yang mana wish dekat Izzah tadi. Hari ni Izzah jadi mak. Anak dia mengambil masa 126 hari, bos. Rekod paling tinggi setakat ni yang pernah aku ramkan. Sebelum ni, ingatkan nak tembus paling tinggi. Ada lagi tinggi daripada tembus. Okay boy. Aku nak pergi ke kolam nombor 1. Kolam Road dengan Udin kejap. Sebab kita ni dah lagi 10 minit je kalau tidak ni. Ada masanya 1 dah 1M tap screen. Terima kasih. Kodam tap screen. Kodam semua, terima kasih. Jom, boleh tak kita teruskan? Angka tak boleh delay lagi ni. Nanti tak dapat tengok buaya korang. 650 angka lah. Jom. Korang faham tu maksudnya. Okey, jumpa dak Udin jap. Jas, terima kasih Jas. Kipas Cina-nya. 1M dah angka. Itulah angka baru perasan tadi. Ada orang cakap. Terima kasih ya. Rezeki petang ni. Nampak? Jom boy. Kau duduk dengan Udin kejap. Kita pergi ke nombor 1 untuk bagi makan dak awang. Siapa lagi? Mina, Wawa, Wani, Nurul. Tapi itulah ayam macam tak banyak. Aku dah sampai. Ini satu kali jalan habis ni. 2 4 6 8 10 12 14 je. 14 je lah boy. Ini macam tak cukup ni. Alamak, Nurul dah datang. Jat Nurul. Nurul duduk situ dan diam. Aku tak boleh masuk kalau kau dekat. Alah budak ni. Ni kap kun. Merah kai. Lip merah kai. Alah budak siam ni. Sorry lah. Dia bukan orang sini lah. Dia baru-baru nak belajar lah. Boy siam kan. Bahasa Malaysia dia kelat sikit. Ôi mày đây Cáp. Nung mày đây. Nurul, apa yang ada lah Dah makan. Oi, puntang di mata. Mak kau. Aku kat jalan mati. Dinding. Buaya. Pagar bapak tinggi. Mày đại khóc đi. Mày đại cái. Mày đại. Khóc không chicken. Nôm lắc ngon. Ui mày đang đài. Khóc.
Jangan lompat. Oh, cepat. Lari gapat kau. Udah lebih-lebih lah kau ni. Alah, satu lagi. Alah, Dak Mina pula masuk. Dak Mina masuk ngadap. Medai. Kap. Makan. Dia kenyang cepat, dia belah cepat. Tu je. Nurul ni satu je. Dia ni memang budak dia berangin sikit. Tapi sesudah perut dia kenyang, dia relax. Jadi dia memang lah. Budak anak nombor 2 kan. Dia kepala angin lah. Kau tengok. Bengit tinggal aku dia punya meletup dia. Nurul, tak payah lompat lah. Buka mulut angka lagi. Buka mulut. Kau tahu kan aku sekarang kat belakang dinding. Kau lagi saja je nak pressure aku kan. Kau buka mulut aku bagi makan senang. Kau datang sini aku lain mana? Nampak? Dekat dia saja ni. Ini belum masuk buaya lain ni. Ini tanda-tanda akhir ni. Kita dah kenyang. Cantik. Kita dah kenyang. So sekarang ni sesi untuk undurkan dia. Nak kasih dia reverse supaya aku ada jalan keluar. Ni pintu masuk aku ni. Ni sekarang pintu masuk aku ni. Okey. Antara salah satu cara untuk kendalikan buaya, mengundur. Nak 55 ke? Ngam. Standby. Kita dah nak keluar kolam ni. Okey, nak buaya ni mengundur. Kau perlu beberapa penggerakan lah. Yang pertamanya, okey, kalau dia kat sini, kalau aku cocok sini, dia boleh turn ke sini. Dia boleh turn ke sini. Tapi ada potensi dia mari sini. Bahaya juga ni. Jadi aku cocok kaki kanan sana biar dia reaksi ke sana. Kurang-kurang pun dia nak terbabas ke, dia nak memecut ke arah sana, bukan arah sini. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau tak jadi, aku akan masuk gear reverse. Gear reverse ada dekat hidung tu. Aku tengah cocok kaki. Steering dia rosak lah, Mat. Line yang dia cocok, line yang pusing. Barang siam kadang tak boleh jangka Tu aku dah cakap dah, jangan modify benda OEM. Aduh. Mi ayam ni pun sensor kong bang. Tu lah. Dia nak turun tak jadi. Tengok bawah dia Big Boss. Bang, relax Nurul. Kau jangan tiba-tiba buat terperanjat kau datang sini. Dengan aku terangkat dengan. Alah, kau ayam tu landing elok, kau yang buat perangai kan. Okay boy, girl, jom kita keluar dari sini. Okay. Hey, itu dia Nurul daripada Patani, Thailand, melakukan terjunannya. Solid 7/10. Luncur di situ. Budak-budak buat hal lah diorang. Macam-macam hal lah waktu makan. Pening kadang-kadang ya. Okay boy, Uncle rasa kat sini kita ada hutang. Kita lagi masih berhutang. Nak 58 Uncle? Yo, Uncle dah nak habis ni. Mana Uncle nak tak kurang Hari ni macam-macam dugaan kita. Daripada Sajat, Nurul, Jamal.
Nak tengok anak buaya. Jap. Ha? Alamak. Anak buaya jauh lah bang. Anak jauh kat belakang sana, kat lab sana. Lagi satu di dalam. Aku letak di dalam klinik. Aku tak dedahkan kat luar. So, yang tadi yang kau tengok tu tulas lah. Tulas. Anak buaya besok insyaAllah lah Berapa lama bang nak kerja sini? Baru lagi. Tolonglah bang nak tengok anak buaya. Jauh sikit lah bang, saya takut. Korang masih lagi nampak buaya ke? Sensor dia rosak bang. Puspawangi, terima kasih. Dini, terima kasih. Jap. Aku betul jam ni. Korang sekarang dalam kolam atau dekat luar? Trauma. Terima kasih. Luar. Dah luar. Okey. Luar okey. Aku risau ada yang kat dalam tadi. Dah boleh keluar dah. Dekat Nurul lagi. Ya Allah. Hai. Duduk je lah dalam tu boy. Okey anak-anak. Uncle tak boleh nak teruskan aktiviti petang. Sebab kita sampai masa. Walaupun kita ada hutang. Kolam 1. Semangat kami nak keluar. Ada depan use lagi ni. Terima kasih Jana. Usairi. Terima kasih. So sampai di sini saja semua nasi lemak. Saya terima kasih. Anak-anak semua ada berapa ni? Ramai petang ni. 100,000 orang. Selamat bercuti semua ya, hati-hati. Terima kasih follow. Follow tu untuk kalau kau kata berminat nak dapatkan notification terus tu. Bila live keting naik kan. So mesti kata brother ni dah start bagi makan ni. Adalah rezeki, boleh lah korang tengok. Pilot anak terima kasih. Ikan Mok terima kasih. Okey anak-anak semua, Uncle terpaksa undurkan diri. Uncle nak ucapkan terima kasih yang tak tinggal daripada atas. Izuraihan, Kusharul Nas, Amir 20, Idawati, Puspawangi, Ikmal. Nama titik saja. Letak nama bang tak sebut macam mana, titik je. Dini Dinosaur Biru, Arilsa, Pelak, Hani B, Masyita Nordin, Fazliawati, Tulang Rusuk, Cik Ain, Nazrizal, Raniah, Nur Idayu, Arizalaika, Manda. Dan juga nama-nama yang aku tak sebut tadi. Minta maaf. Nak balik naik apa? Oh iya ke? Tak ada kenderaan lagi kita je. Alamak. Besok hari Wesak Siapa yang cuti? Abang hantar saya balik boleh tak? Boleh. Ada kakak tak? Kalau ada kakak, bagi tahu Uncle. Uncle tolong kau hantar balik. Okey, besok cuti. Jadi apa kata hari ni tak payah balik, tidur sini ramai-ramai. Boleh? Saya cuti. Okey lah tu. Kita tidur sini. Kalau ada kakak laju je. Belum dapat jawapan lagi. Kalau ada jawapan, Uncle bagi tahu. Dia tak berani nak promote kakak dia. Apa dia? Chong dah selamat lah. Kalau macam tu Uncle hantar Chong balik. Tak apalah anak-anak. Hari ni kita berjoging sahaja balik. Jangan risau. Hari-hari naik kereta api pun. Asyik-asyik naik kereta api. Belum sempat lelap dah sampai rumah. Hari ni bersemangat sikit. Kita buat cardio sampai KL. Okay? So boy, girl, terima kasih yang mana follow tadi. Yang mana join kita semua. Aku nak tengok jap berapa ramai. 1,600 dah naik. 1,700 orang yang dah tekan follow. Angka tak nak beritahu siapa yang tak follow lagi. Tapi dekat sini tulis 1,700. Terima kasih. Boy, ada rezeki. Nanti kita live lagi. Kita bagi makan buaya. Rara, terima kasih. Sani Bidin, terima kasih. Ya, hari ni menjambah sikit lah budak-budak ni. Kurang 5 sajat ni. Okay boy, sehingga kita berjumpa lagi. Sallallahu ala Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Terima kasih tak terhingga kepada yang memberi, yang menonton, yang melihat, yang share, yang mana baru kenal hari ni, segala-galanya. Dan juga moderator kita. Ada subscriber baru. Wah lah. Sorry. Uncle terlepas pandang. Ji, terima kasih ingatkan. Yo maniak Kolbe, Aish, Holy Player, Syed Isham. Terima kasih. Jadi Buya Gang kita. Okay. Alhamdulillah. Terima kasih sebab jadi budak Buya Gang. So ada rezeki kita jumpa lagi. Bye bye. Jaga diri. Jangan lupa selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Jaga diri baik-baik. Sakit makan ubat. Lapar makan nasi. Okay.
Kalau rindu ex, telefon je. Hello you apa khabar? Kita dah 2 minggu break up tapi I tak boleh move on lah. Tak apa, telefon je. Okay. Assalamualaikum.